Assalamualaikum. Kita selalu dengar kan, solat itu tiang agama. Tapi pernah tak kita terfikir, apa sebenarnya yang membina tiang tu? Apa yang bezakan solat daripada sekadar pergerakan biasa kepada satu hubungan yang begitu mendalam dengan pencipta kita? Jawapannya ada pada 13 elemen teras yang kita panggil rukun. Hari ni, jom kita sama-sama terokai setiap satu rukun ni untuk faham macam mana ia menyempurnakan solat kita. Okey, macam mana kita nak faham semua ni? Senang je. Kita akan pecahkan ikut bahagian. Mula-mula, kita akan faham dulu apa sebenarnya maksud di sebalik perkataan rukun. Lepas tu, kita akan ikut flow solat tu sendiri, bermula dengan niat dan berdiri, terus ke bacaan dan rukuk, kemudian kita selami bahagian sujud dan duduk. Dan akhir sekali, kita akan tengok macam mana nak sempurnakan solat. Simple kan? Baiklah, kita mulakan dengan bahagian pertama, apakah itu rukun asas solat? Sebelum kita pergi satu persatu, penting untuk kita faham dulu kenapa benda ni penting sangat. Cuba bayangkan, rukun-rukun ni macam pelan induk untuk sebuah bangunan. Kalau tak ada rangka yang kukuh, bangunan tu mesti goyah kan? Macam itulah rukun solat ni. Ia adalah kerangka asas yang pastikan solat kita tu mantap. Dan jumlahnya ada berapa? 13. Tepat 13. Bukan 12, bukan 14. Jadi ingat nombor ni? Setiap satu daripada 13 ni ada peranan dia yang tersendiri dan tak boleh ditinggalkan walau satu pun. Jadi, bila kita sebut rukun solat, apa sebenarnya maksud dia? Okey, cara paling senang nak faham, bayangkan ia macam tiang-tiang siri dalam sebuah rumah. Kalau kita cabut satu je tiang, apa jadi? Boleh runtuh kan? Macam tu jugalah rukun solat. Setiap satu tu komponen yang wajib ada. Kalau tertinggal, walau satu je, solat kita tu tak lengkap. Kira tak sah dan kena diulangi semula. Okey, untuk bagi kita lagi senang nak ingat ke-13 rukun ni, kita boleh bahagikannya kepada 3 kategori. Pertama, rukun kalbi, yang ni libatkan hati kita, niat kita. Kedua, rukun kauli, yang ni pula pasal apa yang kita sebut, perkataan kita. Dan yang ketiga, rukun fi'li, yang ni adalah pergerakan fizikal kita. Jadi nampak tak? Hati, mulut dan badan, semuanya bergabung dalam solat. Baiklah, jom kita masuk bahagian seterusnya, niat dan berdiri. Permulaan penghubungan kita. Okey, sekarang kita dah bersedia untuk mulakan rukun-rukun yang pertama. 2 langkah awal ni, penting sangat. Sebab kat sinilah kita set nada untuk keseluruhan solat kita. Jom kita tengok. Perjalanan solat kita bermula dengan satu-satunya rukun qalbi, niat. Inilah momen senyap dalam hati kita yang berlaku betul-betul masa kita angkat tangan untuk takbiratul ihram. Detik inilah kita tetapkan tujuan kita. Aku solat ni semata-mata kerana Allah Ta'ala, bukan kerana sebab lain. Okey, lepas je niat dalam hati, kita terus bergerak ke perbuatan fizikal yang pertama. Inilah rukun fi'li kita yang sulung, qiyam atau berdiri tegak. Bagi sesiapa yang berkemampuan, berdiri tegak ni adalah simbolik. Ia menunjukkan kita hormat dan bersedia untuk menghadap pencipta kita. Seterusnya, kita masuk ke bahagian bacaan dan rukuk, teras ucapan dan gerakan. Sekarang kita masuk bahagian yang mana ucapan dan perbuatan mula bergabung. Rukun-rukun lepas ni, kita akan nampak macam mana bacaan penting digabungkan dengan pergerakan fizikal, menjadikan solat kita ni satu aliran yang sangat harmoni. Okey, rukun ketiga. Boleh kata ini adalah jantung solat kita, iaitu membaca surah Al-Fatihah. Ini adalah rukun kauli yang paling utama. Bukan bacaan suka-suka tau. Ia wajib dibaca dalam setiap rakaat. Kalau tak baca, rakaat tu kira tak lengkap. Seterusnya, rukun keempat. Yang ni mungkin ramai tak perasan yang ia dikira sebagai satu rukun yang tersendiri, iaitu lafaz Allahu Akbar yang pertama sekali tu. Namanya takbiratul ihram. Tahu tak apa maksud ihram? Maksudnya yang mengharamkan. Kenapa? Sebab bila kita sebut je lafaz ni, kita dah rasmi masuk dalam solat. Terus haram untuk kita buat benda-benda duniawi macam bercakap atau makan sampailah kita bagi salam nanti. Okey, lepas dah selesai bacaan-bacaan wajib tadi, solat kita terus mengalir ke pergerakan yang seterusnya. Dari posisi berdiri tegak, kita beralih ke rukun fa'li yang berikutnya, iaitu rukuk, perbuatan membongkokkan badan. Dekat sini, kita ada 2 rukun yang datang berpasangan. Rukun kelima dan keenam. Yang kelima, rukuk, masa kita bongkok tu. Terus diikuti dengan yang keenam, i'tidal, iaitu bila kita bangun balik berdiri tegak. Tapi, ada satu kunci penting untuk kedua-dua pergerakan ni. Tumakninah.
Apa tu? Maksudnya, kita kena berhenti sekejap dalam keadaan tenang dan tak bergerak dalam setiap posisi. Bukan buat laju-laju, tapi betul-betul cari ketenangan dalam setiap gerak. Kita teruskan ke sujud dan duduk, tanda kerendahan diri dan jeda. Baiklah, sekarang kita sampai ke bahagian yang boleh dikatakan paling mendalam dalam solat, iaitu sujud dan duduk. Pergerakan-pergerakan inilah yang paling jelas menunjukkan kita serah diri sepenuhnya kepada Tuhan. Rukun yang ketujuh, sujud. Inilah dia, puncak kerendahan diri kita secara fizikal. Masa kita letakkan dahi kita di atas lantai, itulah simbol penyerahan yang mutlak. Dan jangan lupa, macam rukuk tadi, tomak-ninah tu wajib ada. Kena ada 1 detik tenang masa sujud, barulah kita dapat betul-betul rasa dekat dengannya. Lepas sujud pertama, kita ada rukun ke-8. Nampak macam ringkas je, tapi sangat penting. Iaitu duduk di antara 2 sujud. Walaupun sekejap je, posisi duduk ni dikira 1 rukun tau. Dan mestilah kena ada tomak ninah. Berhenti sekejap, bagi ruang untuk kita bernafas dan bermuhasabah sebelum kita sujud sekali lagi. Dan akhirnya, kita tiba di bahagian menyempurnakan solat, lafaz dan tindakan terakhir. Okey, solat kita dah nak sampai ke penghujung. Sekarang kita tengok rukun-rukun terakhir yang melengkapkan dialog kita dengan Tuhan. Jom kita lihat macam mana semuanya diakhiri dengan sempurna. Okey, kita sekarang dalam posisi duduk terakhir atau tahiyat akhir yang merupakan rukun ke-9. Dari sini ada 3 lagi rukun berbentuk ucapan atau rukun qauli yang kita kena buat berturut-turut. Rukun ke-10, bacaan tahiyat akhir tu sendiri. Lepas tu, rukun ke-11, kita kena baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sekali, rukun ke-12 adalah memberi salam yang pertama ke sebelah kanan, menandakan solat kita dah tamat. Dan kita dah sampai ke rukun terakhir, rukun ke-13. Yang ini istimewa sikit. Ia bukan perbuatan, bukan juga bacaan. Ia adalah satu prinsip yang ikat semua rukun lain. Namanya tertib. Maksud tertib ni senang je. Buat semua 12 rukun tadi mengikut turutan yang betul. Jangan lompat-lompat. Bayangkan macam benang pada tasbih. Tanpa benang tu, habis berterabur semua butir tasbih kan? Macam itulah pentingnya tertib ni. Jadi bila kita tengok balik semua ni, kita nampak kan, solat ni bukan setakat siri pergerakan yang terasing. Ia sebenarnya satu macam koreografi ilahi. Mula dengan niat dalam hati, kemudian diluahkan dengan lidah, dizahirkan melalui pergerakan badan dan akhirnya diikat kemas dengan tertib. Semuanya bersatu dengan begitu harmoni. Sebelum kita berakhir, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Lepas kita faham yang solat ni sebenarnya satu jalinan yang sangat teliti antara hati, lidah dan badan, adakah ia mengubah cara pandang anda terhadap solat? Mungkin lain kali bila kita berdiri atas sejadah, kita bukan sekadar melakukan pergerakan, tapi kita betul-betul menghayati setiap langkah dalam koreografi ilahi ini.